Pancing kita tarik lagi. Itu dia kawan. Itu dia kawan. Adik saya dapat lagi kawan. Oke, selamat petang dan salam sejahtera. Semoga saudara di dalam keadaan sihat walafiat petang ini. Hari ini kita nak menajo lagi lah kawan. Oke, di kawasan sawit kawan. Itu dia. Hari ini saya ditemani oleh bapak lagi kawan. Itu dia. Beliau tengah membawa tajo untuk dipasang. Itu dia kawan-kawan. Kawan. Kita teruskan. Oke, itu dia kawan-kawan. Kita teruskan. Oke, ini kawan. Oke. Ini taut ataupun tajo yang penghabisan kawan-kawan. Sekarang ni kita tengah menunggu kawan-kawan. Menunggu. Berikan. Oh, sudah kawan. Kita dapat puyuh. Puyuh kawan. Itu dia kawan. Itu dia. Kita dapat haruan. Madu. Kita dapat haruan kawan. Ikan madu. Okey. Okey kawan-kawan, bapak teruskan lagi. Okey. Kita tengok tajo kita yang seterusnya kawan. Udah itu dah kawan. Kita punya bapak telah dapat cengkeli kawan tu dia. Mantap kawan. Cengkeli kawan. Okey, itu dia. Kawan. Kita dapat puyuh. Kawan. Dah. Baik. Okey. Itu dia. Aduh, nasib tak jatuh. Aduh, Itu dia. mantap. Mantap. Itu dia kawan. Itu dia. Kelepah. Sudah. Kita dapat lagi kawan. Dia. Adik saya tengah menarik ikan keli kawan. Oh, ya. Nampaknya warna kuning kawan. Kerik lapar. Itu dia. Okey kawan. Kita teruskan lagi. Kita tengok dan lihat sekarang.
terjadi lagi kawan-kawan. Tengok. Ya. Dengan penuh kesabaran kawan-kawan. Kawan, pancing kita dia tarik lagi. Itu dia kawan. Apa? Itu dia kawan. Adik saya dapat lagi kawan. Hop. Oh, Itu dia kawan. Mungkinkah ini rezeki dia, rezeki adik saya. Karena beliau baru datang tadi kawan. Itu dia sebab beliau bekerja. Baru datang petang ni. Itu dia kawan. Kita dapat lagi kawan. Itu kawan. Kita dapat keli lagi kawan. Itu dia kawan nampaknya. Rezeki kita kawan menyadi. Nampaknya rezeki kita menyadi hari ini kawan. Itu dia kawan. Panjang kawan. Besar lagi. Mantap lah kawan. Okey kawan. itu dia. Kita dapat lagi kawan. Oh. Tapi sedang-sedang lah kawan. Boleh lah. Anak dia. Itu dia. Okey kawan-kawan. Sudah sekian lama kita menunggu. Nampaknya tak mau makan lagi lah kawan. Hanya dapat puyuh saja kawan. Itu dia kawan. Kita nak balik lah kawan-kawan. Inilah hasil pancing kita pada petang ini kawan-kawan. Saya tak tahu ni. Tak tahu saya apa nak pegang kata. Itu dia kawan-kawan. Saya tahu boleh keluar. Tak. Bapak tengah mengira kawan-kawan. Itu dia kawan, punya adik. Dia lewat datang tadi kawan sebab bekerja. Itu dia. Nampaknya dapat seekor dia kawan. Ikan lili kawan, ikan lili. Itu dia. Bapak tengah menyusun. Kita dapat kawan. Ini dia kawan. Anak besar kawan-kawan. Tinggal dulu ya. Ini dia. Okey, kira berapa ekor kita dapat? Dia. Okey, itu dia kawan. Bapak yang ambil. Berapa semua? Tum. Itu dia kawan-kawan. Kita dapat petang ini. Hasil kita memancing. 11 ekor kawan-kawan. Itu dia kawan-kawan. Ikan keli. Dan yang selebihnya ikan puyuh kawan-kawan. Itu dia. Masuk juga ikan puyuh dalam plastik kawan. Itu ya. Itu dia. Ada lagi kawan-kawan. Itu dia. Ada lagi. Ini hasil daripada bapak kawan-kawan. Okey, hasil pancing daripada bapak itu dia. Dan bapak ikan keli tu. Itu dia kawan-kawan. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa dan di channel saya yang seterusnya. Jangan lupa kawan-kawan subscribe, like, komen. Bye bye. Mantap. Mami. Okay. Madu. Engkai.